Engkau nak tengok tak, Minah ni 40 tahun dah berjaya reverse kencing manis, tapi benda tu datang balik. Aku dah banyak kali cakap, kalau ada kencing manis, dia reverse tak semestinya sentiasa reverse. Tak jaga makan, tak makan ubat, dia akan naik balik. Tak percaya? Jom aku tunjuk kau orang. Kau tengok Minah ni, dia datang jumpa aku 2023. Masa tu HbA1c dia 11.7. Memang tinggi gila. Dia jaga makan minum, dia berhenti minum dia berhenti minum berhenti makan junk food. Cantik, banyak turun kencing manis dia. Hampir-hampir 7.3, 7.2 saja. Kau tengok dia punya kadar lemak dalam darah, triglyceride pun turun pergi bawah daripada 1. Tetapi apa yang jadi selepas tahun dia jaga kencing manis, tak jaga makan minum, mencanak balik, naik HbA1c dia. Triglyceride pun naik lebih daripada 1.5. Ini adalah bukti kalau dah reverse kencing manis, dia bukan permanent, dia bukan tetap. Kau berhenti jaga makan, kau berhenti ubat, memang akan naik balik kencing manis. So, reversal of kencing manis ni bukan permanent, dia temporary saja. Bila kau pergi balik cara hidup yang lama, naik balik gula, kena balik kencing manis.